Assalamualaikum. Hari ini teacher akan mengajar bagaimana untuk bahagi dengan 2 digit nombor yang mana apabila bahagi tu ada baki. Contoh 459,613 dibahagikan dengan 38. Jadi, untuk menjawab soalan bahagi macam ni, murid-murid perlu buat dalam bentuk kaedah pemansuhan. Tulis 4, 5, 9, 6, 1, 3 per 38. Untuk menyelesaikan soalan macam ni, kita tengok di bawah ni ialah 38. Jadi murid-murid perlu bina sifir 38. Macam mana nak bina sifir 38? Sifir 38 adalah sifir gabungan antara sifir 3 dan juga sifir 8. Baca sifir 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 1, 24, 27. Inilah sifir 3. Sekarang sifir 8. 8, 16, 24, 32, 40. 48, 56, 64, 72. Sekarang masanya untuk kita gabungkan menjadi sifir 38. 38, 6, 6 ni dengan 1 gabungkan jadi 7. 6, 1, 7 belakang ambil 6. 9 dengan 2 berapa? 11 ambil belakang 4. 12 dengan 3 ialah 15. Ambil belakang 2. 15 dengan 4 ialah 19. Ambil belakang sifar. 18 dengan 4 ialah 22. Ambil belakang 8. 21 dengan 5 ialah 26. Ambil belakang 6. 24 dengan 6 ialah 30. Ambil belakang 4. Dan 27 dengan 7 ialah berapa? 27 tambah 7, 34. Ambil belakang 2. So, maka dah lengkap sifir 38. Buat garisan. Tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atas sifar-sifar yang mana kat sini kita kena scan kat sini. Jom kita selesaikan soalan bahagi. 38. Tengok nombor bawah dulu. 38. Mana 38? Jumpa 38. Tangkap. Potong 38. Tulis 1. Tengok yang seterusnya ialah nombor 4. 4 kat mana? Bawah sifar. Tangkap sifar. Potong 4. Tulis sifar. 4 tolak sifar ialah 4. 4 tulis kat mana? Kat celah ni. So, jadi berapa sekarang? 45. Cari 45. 45 menyorok bawah nombor berapa? Bawah nombor 38. Ini ialah 45. So, tangkap nombor di atas. Potong 45. Tulis 1. 45 dengan 38 nak buat apa? Tolak. 45 tolak 38 berapa? 4, 3, sahabat 8, 2, 7. Jadi 7 ni tulis kat mana? Celah ni.
Jadi berapa sekarang? 79. Mana 79? Bawah 76. Ni 79. So, jumpa 79, tangkap nombor di atas. Potong 79, tulis 2. 79 ni tolak dengan 76. Berapa? 3. Tulis 3 di celah. Jadi berapa? 36. 36 kat mana dalam sifar? Bawah sifar. Ni 36. Ni 38 dah. So, 36 bawah sifar. Tangkap pula sifar. Potong 36. Tulis sifar. 36 tolak sifar. 36. Tulis 36 kat celah ni. Jadi 361. Cari 361 kat mana? Ni. 361 bawah 9. So, tangkap kat atas ni. Potong 361, tulis 9. So, 361 tolak dengan 342. Jangan takut dengan nombor besar. 1 tolak 2. Tak boleh nak buat macam mana. Minta sebelah. 6 tinggal 5 sahabat 2. 8. 8 gabung 1. 9. 5 tolak 4. 1. Jadi baki 19. 19 tulis kat mana? Celah ni. Jadi 193. Cari mana 193? Bawah 190. So, tangkap yang di atas. Potong 193. Tulis 5. 193 tolak 190 berapa? 3. Jadi 3 ni ialah baki. So, jawapannya ialah 1, 2, sifar 95, baki 3. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.